Bersama Fizi Amal dan Hanif Hakimi yang lebih wangi dengan Perfume Paradise. Perfume Paradise perfume berabun segar wangi walaupun berhijab sebab sekarang berabun pun bau macam Paradise. Hanif, kan kita duk cerita lagi pasal hari bapa kan? Ada yang hantar WhatsApp kat kita ni, dia kata nama saya Raihan dari Kelang. Saya nak minta tolong jasa pihak Hot FM untuk sampaikan ucapan hari bapa kepada suami saya Muhammad Fazrin. Boleh? Dia untuk husband dia lah tapi kenapa dia tak cakap ucap sendiri, nak suruh kita juga cakap? Lain, Hot FM ucap lain. Kita call suami Rehan ni. Lepas tu kita ucapkan dekat suami Rehan, nama dia Fazrin tau. Okey, kau minta nombor telefon Fazrin? Ni dia dah bagilah, kita call Fazrin sekarang. Okey. Hello, Assalamualaikum. Salam. Fazrin ke ni? Ya, saya. Saya wakil daripada isteri awak, nama Raihan tu nama isteri awak? Ya, saya. Okey, cuma nak beritahu, saya Fizi Ali dan juga Hanif Hamzah. Kami dari Radio Hot FM. Ya, saya. Ni ucapan daripada Raihan buat suaminya. Ya. 21 hari bulan Jun ni, awak tahu hari apa kan? Ya. Okey, jadi dia suruh kita ucap pada awak lah, boleh Boleh. Selamat Hari Bapa yang kelima. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang dibuat. Kami dan anak-anak sangat hargai dan sayangi Bi hingga syurga. Terima kasih Hot FM. Itu. Okey ke suara Raihan tu lebih kurang begitu ke lari jauh? Lari jauh. Persoalannya sekarang ni, Fazrin. Ya. Mana Raihan tu? Boleh tak bagi isteri awak kejap, saya geram ni. Apa masalahnya awak nak kami yang bagi ucapan tu? Suami awak kat sebelah awak lah bagi ucapan. Boleh emosi. Okey, tapi ada buat ke macam mana? Ada Kalau tak awak, ni dia berjalan, awak bagi location, saya datang depan muka. Ada juga okey, kalau ada juga okey. Okey, baiklah, kita cuba memuaskan hati mereka berdua dan berjaya lah. Selamat Hari Bapa kepada anda semua orang FM Masa Nombor 1. Ada duit, tak ada duit. Itu bukan masalahnya. Duit boleh dicari, tapi kenalah betul caranya. Duit bersama Mr. Money. Dapatkan tips berguna daripada pakar kewangan Mr. Yong aka Mr. Money bersama Breakfast Hot setiap hari Rabu jam 8 pagi yang akan kongsi cara betul untuk anda kawal, guna dan jana duit anda. FM masih nombor 1. Ni dia Milo untuk awak. Kalau nak lagi, bagi tahu ya. Baik betul awak tu buatkan Milo Sebab sayang, kan sebab saya nak tebus jaket juara dengan program minum dan tebus Milo. Oh, kalau macam tu, tolong buat satu jak Milo boleh? Demi jaket juara Milo, saya boleh. Layari www.milo.com.my untuk info lanjut. Kenyataan ada di mana-mana, tapi kebenaran ada di kebenaran ada di mana-mana, tapi kecekapan ada di dalam you. Sesungguhnya andalah sebahagian dari kami. Dunia digital akan kita terajui. Dari kejuruteraan AI ke animasi, kepakaran undang-undang, perniagaan dan ICT. Semuanya ada di Multimedia University. Anda dan MMU satu destinasi. Layari mmu.edu.my. Jalan MMU. Seekor raksasa sedang menolak semua jenis pinjaman. Nak modal bisnes, pinjaman ditolak. Nak duit kecemasan, pinjaman masih diproses. Alamak, macam mana ni? Aktifkan GX Bank dengan GX Biz Flexi Loan untuk bisnes, GX Flexi Credit untuk individu. Dapatkan duit laju-laju sehingga RM150,000 tanpa leceh. Sah. GX Bank. Tak suka, ubah je. Tetap pada terma syarat dan kriteria kelayakan. Nandu Zawi kat sini. Anak korang yang sekolah rendah tu kan, dah ada laptop untuk belajar ke belum? Kalau belum dengan kadar segera, bawa anak korang tu pergi Imika. Pilih satu laptop untuk dia. Jangan sampai anak korang buta IT. Waktu tu jangan cakap Lando tak pesan. Relaxlah bro. Harga bermula daripada RM199 dengan 1 tahun warranty. Wow! Trade-in dan bayaran asuran pun diterima.
Ada orang ke? Aku kat mana ni? Apabila sesat di hutan, jangan panik. Berhenti, bertenang, kenal pasti kedudukan anda. Jangan terus bergerak tanpa arah. Gunakan whistle, telefon atau bunyikan sesuatu untuk menarik perhatian pasukan penyelamat. Ingat, panik boleh menyesatkan. Bertenang boleh menyelamatkan. Hot FM. Cik, nak apple lady bekas makanan berkualiti tinggi dan istimewa tu? Tapi saya nak peralatan dapur Apple Lady. Tengoklah, cantik-cantik ni. Boleh. Tapi kalau macam tu, Cik ambil juga kotak simpanan Apple Lady ni. Mesra alam tau. Aduh, sebenarnya saya nak cari tandas dulu.